Mongolic Tunnel. Okey, selesai ambil gambar dekat terowong Betong Mongolic Tunnel. So sekarang ni kami nak pergi ke Nan AA, kedai makan King Som. Kedai King Som pula. Tadi makan kotia awal kan. Dalam kedai King Som. Yang bergagar. Masuk dalam terowong ni. Pak. Kaki tu. Kaki. Sini boleh. Dia macam tak buka. Ha? Dia macam tak buka. Saya dah sampai restoran Nan AA. Cuti Isnin dan Selasa. Oh, gagal. So, dari sini kita kena order yang gagal. Nak kena buat balik. Macam mana? Bawa balik tu. Buat balik eh? Buat balik dia bawa dalam hotel je sana. Ya. Dan ni makan sini kot. Sini kalau ramai selalunya orang akan order ayam gagal lah. Dengan ikan king som. Waktu dia 10 pagi 6 petang. Cuti Isnin dan Selasa. Kelapang keluar ni orang tak ramai pun. Kau orang pergi terbaling. Kita yang nonton ni. Ya, orang bilang lah ni kita nak cari makan tu. No. Kita yang nonton ni. Baik. Ni nak kata makan tengah hari tak tengah hari je. Tiga awal ke lah. Semi. Oh, dah pernah panas ni. Ada pi bawah dah. Ikan som, ikan sekap. Pork bakar. Pork goreng ke pork bakar ni? Pork goreng. Saya campur. So, yang pergagar untuk makan kat kedai ni. Pasal hak mi tadi pun terus tak pun nak habis ni. Semua kedai semua dekat-dekat. Tak ada nak turun. Tak ada nak turun. Jom kita tengok asal macam mana. Ya, pergagar dia baru tak? Okey, saya kita bungkus dia pergi balik. Mana ni ayam? Mana ni? Oh, Kau ni. satu main dengan siapa tu? Nak main dengan Fendi kot dengan Mak A. Dia kata ayam tu rumput. Dekat kedai hak yang kaki apa? Kaki kambing ni. Ha. Kaki
sup lagi kat sos. Kat sos. Kat sos tu dia punya tenaga tak sedap. Tak sedap. Kat sos haknya. Oh sini. Oh. Kat sos kan kat kuah dia sup lagi. Sakuah dia tengok. Oh. Kick dia. Dia punya cabai dia. Macam-macam kan. Tajam tu pedas. Nak pekat tu. Oh, buah the best. Sedap guna ikan dia. Sebab tempat kita kena buat kensom tak pernah garan kuah lah. Cerut biasa makan ni kat belah tempat kita kan, kensom kan. Cerut kuah kan. Okay, terima kasih hari ni kita nak pergi kedai sup kaki. Cari sup kaki pula. Nak makan tak dirang ni, 60 rupiah kan. Kenyang lah. Jom pergi makan lah. Jom. Tak buka pula dah. Apa nama kedai tu? Okey. Kulit. Lembu. Abang kena? Dah banyak kali dah. Boleh try? Kulit, daging bawang putih. Daging goreng. Nice. So kedai sup kami ikan lembu, sup kaki lembu tak buka. Teman kedai ni pula ada pun rider kat sini recommend. Dia kata kat sini ada sup kulit. Kita try tengok. Okay, tadi kami beli bungkus je. Sebab kedai sup kaki tu tak buka. Sebelah kedai sup kaki ni ada satu kedai makan. Kedai macam warung kan. Kebetulan tadi ada geng rider beritahu kat sini sedap. Sup kaki, sup kulit lembu dengan daging bawang putih sedap. So saya beli bungkus balik. Kalau ikutkan belah kanan ni kedai sup kaki tu tak buka.
Kan kedai sebelah dia, ramai kat sini. Maksud dia memang famous juga kedai ni. So sekarang ni kami nak pergi ke PTT Malaysia Minyak. Ada 7E tu. Nak pergi beli roti ke apa sikit balik. Sampai kat situ, kita try balik kot. Okay. Jom. Amazon. Oh, dah gratis. No? Macam yang relax ni tu. Boleh. Lepas tu balon. Lock. Rambut buat. Nanti kita mau buat. No? Lepas kat tu no? Okay, go. Dia nanti semayang tu kat PTT Betong. PTT Betong ada Amazon. Nanti semayang sini beli apa betul, buat solat jamak siap. Terus balik. Sini saya silap surau dia kat belakang tu. Ha, tu belakang tu. So, jom kita solat dulu. Okay, saya beli dekat Cebedi, dekat PTT Betong. Beli apa yang ketuk. So, sekarang ni kami yang duit nak pergi ke Sempadan. Nak balik. Habis dah ni cari. Dah tengok awal sikit. Sebab Betong border dia tutup awal. So, jom kita tengok perjalanan balik daripada sana. Okay tak? Jom. Bocor ni Alhamdulillah. Elok semua bocor. Makan kita main atau make-up di 2.5. So kita sekarang boleh balik first. Sampai ke border. Saya nak balik ke rumah cuma dalam 1 jam.